أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Saya mendoakan, mengharapkan walau di mana jua kita semua berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya marilah sama-sama kita rafakkan, kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi menghidupkan kita pada pagi ini. Sama-sama kita dapat menelusuri bicara ilmu kita semestinya dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru bagi edisi Rabu 1 Oktober 2025 bersamaan dengan 9 Rabiul Akhir 1447 Hijri, dengan topik yang kita bawakan pada pagi ini, Al-Anbiya Menggoncang Hati, yang mana yang bakal kita diskusikan, bicarakan bersama-sama dengan bintang ilmuwan kita, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azli Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Segak berbaju hati hari ini. Itulah try saya segala. Luar biasa Ustaz. Dia ada aura baru hari ini Ustaz. Sudah aura batik ya. Jadi Ustaz dan juga para penonton, sebagaimana biasa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bila kita sebut tentang Al-Anbiya Menggoncang Hati, maka pastinya para penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut tentang surah Al-Anbiya, surah yang ke-21, juzuk yang ke-17 pada halaman yang ke-322. Pastinya banyak yang akan kita diskusikan pada pagi ini, dan Al-Fadhil Ustaz kita mengalu-alukan kepada para penonton yang ingin mengajukan soalan dan juga kemusykilan, anda boleh hubungi kami menerusi talian yang tertera, dan juga paling mudah anda terus sahaja tinggalkan soalan anda menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Bagi anda yang mempunyai akaun TikTok dan juga Instagram, jangan lupa untuk like, follow dan share. Ikuti kami di official Tanyalah Ustaz. Jangan lupa yang menonton di TV3, kita lanjutkan 30 minit siaran tambahan di TV9 sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus setia menonton sehingga ke hujung siaran insya-Allah. Hafal Ustaz. Ya, para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Anbiya yang menceritakan kisah para anbiya alaihi wassalatu wassalam, para nabi dan para rasul yang diuji dengan pelbagai mihnah, tribulasi dan juga cabaran, namun tetap teguh dengan doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya intipati surah ini kisah Nabi Ayub yang tabah menanggung derita, bagaimana ketabahan Nabi Yunus yang berdoa dari perut ikan, dan Nabi Zakaria alaihi salam yang penuh harapan walaupun telah lanjut usia, dan semuanya itu menjadi gambaran betapa doa dan kesabaran itu merupakan senjata utama seorang mukmin. Fadil Ustaz, elok ataupun moleklah kita mulakan bicara kita pada pagi ini dengan kita mendengarkan alunan ayat suci Al-Quranul Karim daripada surah Al-Anbiya. Jadi saya serahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang saya kasihi sekalian? Insya-Allah hari ini kita membincangkan surah Al-Anbiya, surah yang menggoncangkan hati. Sebelum saya membacakan ayat-ayat daripada surah Al-Anbiya, daripada ayat 1 hingga ayat 3, izinkan saya terlebih dahulu untuk menyebut beberapa perkara tentang surah Al-Anbiya sebagai latar kita punya perbincangan pada hari ini. Yang mana hari ini kita nak menelusuri sedikit surah Al-Anbiya ni, yang mana ia merupakan surah Makkah. Al-Anbiya bermaksud para nabi. Kerana dalam surah ini terlalu banyak disebutkan kisah para anbiya ataupun para nabi. Bermula daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam secara ringkas sahaja. Dan kemudian juga disebut dalam keadaan dalam bicara yang panjang, itu tafsil juga tentang kisah Nabi Ibrahim
Kemudian kisah Nabi Lut alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan juga kita bertemu dengan kisah sebagaimana disebut oleh moderator kita iaitu Nabi Ayyub alaihi salam, kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Idris, Nabi Zulkifli secara ringkas, dan juga kisah Zinnun. Zinnun sebagaimana kita tahu kisah Nabi yang ditelan ikan Nun iaitu Nabi Yunus alaihi salam. Dan juga disebut tadi kisah Nabi Zakaria dan anak-andanya Nabi Yahya. Banyak kisah yang tercatat dalam surah Al-Anbiya. Jadi sebelum kita memulakan, elok kalau saya bacakan dulu dan insya-Allah terjemahannya akan dibaca oleh tuan moderator kita pada hari ini insya-Allah. Insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Telah hampir datangnya kepada manusia hari perhitungan amalnya, sedang mereka dalam kelalaian tidak hiraukan persediaan baginya. Dan ayat yang kedua, tidak datang kepada mereka itu sebarang peringatan yang diturunkan dari Tuhan mereka lepas satu, melainkan mereka memasang telinga mendengarnya sambil mereka mempermain-mainkannya. Dan ayat yang ketiga, dengan keadaan hati mereka leka daripada memahami dan mengamalkan maksudnya. Dan orang-orang yang zalim itu berbisik-bisik sesama sendiri dengan berkata, bukankah Muhammad ini hanyalah seorang manusia biasa seperti kamu? Maka patutkah kamu turut hadir mendengar sihir yang dibawanya itu, sedang kamu nampak dan mengetahui karutnya. Sadaqallahul Azim. Masya Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang saya kasih sekalian, kalau kita melihat pada 3 ayat pertama ini, itulah rupanya yang menjadi tajuk kepada perbincangan. Surah yang menggoncangkan hati. Kerana Imam Al-Alusi menyebut dalam kitab tafsirnya, dinakalkan pula oleh banyak ulama-ulama tafsir dengan kata-kata Imam Al-Alusi ini, yang mana beliau menyebut surah Al-Anbiya suratun azimatun fiha mau'izatun fakhimah. Surah ini merupakan surah yang agung, padanya ada peringatan yang sangat hebat. Di mana peringatan yang hebat dan menjadikan surah ini begitu agung, izinkan saya cerita satu kisah yang terkait dengan surah ini. Yang mana seorang lelaki Arabi ataupun seorang lelaki daripada desa, orang kampung, orang Badui, dia datang bertemu dengan seorang sahabat Nabi yang bernama Amir bin Rabi'ah. Tujuannya apa dia datang jumpa Amir bin Rabi'ah? Dia nak hadiahkan sebidang tanah, tuan-tuan. Nak bagi tanah, Masya Allah. Hebat sahabat Nabi, nak bagi tanah macam tu je pada sahabat yang lain. Jadi lelaki Arabi tadi nak hadiahkan satu tanah, yang mana tanah itu Rasulullah bagi pada dia. Dan dia nak bagi pada Amir bin Rabi'ah. Lalu pada ketika itu dia kata apa? Kita dengar kata-kata dia. Aku hendak membahagikan sebahagian tanahku kepada kamu dan juga untuk zuriat kamu selepas kamu tiada esok. Maknanya boleh dipusakakan. Nak bagi terus jadi hak milik mutlak kamu. Tetapi Allahu Akbar, tuan-tuan. Cuba tengok apa jawapan Amir bin Rabi'ah. Jawapan ini adalah berlandaskan kepada kefahaman yang mendalam tentang surah Al-Anbiya. Dia kata apa? La hajata li fi zalik faqad nazalatil yawm suratun azhalatna anid dunya. Aku tidak berhajat pada tanah tu, kata Amir. Allahu Akbar. Kalau kita Allah bagi tanah. Allah. Sila, terima kasih. Kecil tapak tangan. Stadium Bukit Jalil kan. Jadi
Amir kata apa? Aku tak berhajat pada tanah tu. Sesungguhnya telah turun hari ini satu surah yang sungguh mengagumkan aku lebih daripada dunia ni. Allah. Maknanya tak kagum dah pada tanah-tanah ni, tak ada kisah pun sebab ada satu surah yang turun hari ini yang mana surah itu menghilangkan kekaguman dia kepada dunia kerana dia terlalu takut, terlalu kagum dengan surah yang turun itu. Surah itu apa? Surah Al-Anbiya yang kita nak bincang pada hari ini. Ya Allah. Kenapa? Kata ulama, kerana surah itu bermula dengan ingatan bahawa telah hampir datangnya kepada manusia hari perhitungan amalnya. Pada hari itu, tuan-tuan, 1447 tahun dulu, lebih kurang kita kata gitulah. Yang mana mereka ini diingatkan tentang akan berlakunya hari kebangkitan, hari kiamat. Dimulakan dengan peringatan, tak lama dah nak kiamat ni. Sedang mereka dalam ghaflah. Tadi orang Penang sebut apa? Ghaflah? Ghaflah jingga. Ghaflah jingga. Tu dia. Duk ghaflah, leka, lalai dengan dunia. Jadi buka-buka surah Al-Anbiya, terus sebut kiamat nak sampai dah, nak datang dah dekat dah. Tapi manusia ramai lalai, tidak hiraukan persediaan baginya. Jadi inilah rupa-rupanya antara mesej pertama yang Allah nak beritahu pada kita. Bukan tak boleh duduk atas dunia, silalah duduk. Bukan tak boleh bekerja, silalah bekerja. Bukan tak boleh makan, silalah makan. Tak ada masalah. Memang dunia dicipta Allah Subhanahu Wa Taala untuk makhluk yang bernama manusia untuk uruskan jadi khalifah. Tetapi urus sahaja, jangan berlebih-lebih. Jadikan dunia sebagai jambatan untuk ke akhirat. Jangan dunia tak ada jambatan ke akhirat. Maka itulah orang yang lalai dengan dunia. Dia sebut ghaflah tadi tu. Ghaflah jingga tadi tu. Sebab apa? Dunia dikawal sedalam-dalamnya sehingga lupa rupa-rupanya apa yang kita buat di dunia ini memanjang kepada akhirat. Dan juga kita tengok pada ayat kedua, tengok Allah sebut macam mana tidak datang kepada mereka itu sebarang peringatan yang diturunkan dari Tuhan mereka lepas satu-satu, melainkan mereka memasang telinga mendengar sambil mereka mempermain-mainkannya. Kerana ada orang di luar sana, sebagai contoh ayat ini menyebut kepada musyrikin Makkah yang mereka duk mempermainkan Nabi. Bila ayat Al-Quran turun, mereka permain. Mereka ni sekarang di mana tuan-tuan? Yang mempermainkan ayat-ayat yang diturun kepada Nabi kita, lama dah disemadikan dalam bumi. Apa yang mereka buat sekarang ni, mereka sedang berhadapan dengan apa yang mereka buat di dunia dulu. Apa yang berlaku pada mereka hari ini, mereka berdepan dengan hakikat sebenar kematian. Dan selepas itu Allah sebut pada ayat ketiga, dengan hati mereka leka daripada memahami dan mengamalkan maksudnya, dan orang-orang yang zalim itu siapa? Yang kufur pada Allah, yang tidak beriman kepada Nabi kita, berbisik-bisik sama sendiri dengan berkata, bukankah Muhammad itu hanyalah seorang manusia biasa seperti kamu? Maknanya, kenapa nak ikut Muhammad? Muhammad macam kamu, manusia biasa. Maka patutkah kamu turut hadir mendengar sihir, tuduhan palsu kepada Nabi, membawa sihir, di bawahnya itu sedang kamu nampak dan mengetahui karutnya. Tuan-tuan, inilah kita kata sendi atau kita kata asas ataupun akar perbincangan yang kita nak bincang pada hari ini. Kenapa? 3 ayat pertama saja dah menunjukkan kepada kita tentang kegerunan, tentang hari kiamat. Kemudian diikuti selepas itu perbincangan-perbincangan berkenaan dengan kisah-kisah para nabi yang terdahulu yang lebih mengguncangkan kerana bagaimana mereka ini yang merupakan insan pilihan Allah yang menjadi nabi, menjadi para anbiya, menjadi anbiya ni, mereka ini tuan-tuan puan-puan semua berhadapan dengan situasi getir. Bukan sahaja disebut di awalnya tentang Nabi kita, tapi juga Nabi-Nabi yang terdahulu, mereka ini menghadapi situasi getir ketika nak menyampaikan mesej, mari kita sembah Allah yang satu. Dan diselit di antara kisah-kisah Nabi itu tentang apa usaha yang dilakukan oleh para anbiya untuk menenangkan jiwa, memotivasikan jiwa mereka agar perjalanan mereka yang mereka lalui sepanjang kehidupan mereka sebagai seorang Nabi itu berjalan dengan penuh kebaikan, dan apa saja yang berlaku sepanjang perjalanan itu mereka boleh laluinya dengan penuh sabar dan tabah. Nanti akan disebutkan insya-Allah selepas ini bagaimana situasi itu berlaku insya-Allah. Allahu akbar. Hakikat surah Al-Anbiya yang mengingatkan kita bahawa pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala itu datang tepat pada waktunya, dan setiap ujian yang menggoncang hati dan jiwa adalah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Fadil Ustaz, kita raikan soalan yang pertama menerusi sahabat Facebook kita, Laila De La Rosa. Baik.
Adakah surah Al-Anbiya ini Ustaz lebih menumpukan soal keimanan kita kepada hamba, kita sebagai hamba kepada Sang Pencipta? Apakah kisah di sebalik surah ini juga Allah Subhanahu Wa Taala hendak memberitahu tiada wakil atau perantara dalam berdoa dan kita seharusnya sedar sebagai hamba-Nya dan kita sangat memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa dan Maha mengetahui semuanya. Mohon perkongsian ilmu. Terima kasih. Terima kasih kepada soalan Laila Dila Rosta. InsyaAllah kita akan raikan selepas ini. Pastinya dalam Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru, kita berehat seketika. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih lagi berbicara topik surah Al-Anbiya yang menggoncang hati, dan pastinya surah yang ke-21 ini yang Masya Allah Tabarakallah meninggalkan satu hakikat yang besar kepada kita, bagaimana kisah-kisah para Rasul, para Anbiya alaihimussalatu wassalam yang boleh menjadi pemangkin semangat kepada kita. Dan kita masih lagi bersama-sama bintang ilmuwan Ustaz Muhammad Azli Abdullah. Dan kita dah pun ada soalan pertama tadi Ustaz, mungkin dapat kita ulang baca sedikit yang ditanyakan oleh Laila Lila Rosa. Ustaz, adakah surah Al-Anbiya ini lebih menumpukan soal keimanan kita sebagai hamba kepada Sang Pencipta? Apakah kisah di sebalik surah ini juga Allah hendak menyatakan bahawa tiada wakil atau perantara dalam berdoa dan kita seharusnya sedar sebagai hamba-Nya dan kita sangat memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa dan Maha mengetahui segala-galanya? Mohon perkongsian Ustaz. Terima kasih Laila Dila Rosa. Jauh datang dari Sepanyol soalan. Baik, pertama sekali, adakah surah Al-Anbiya lebih menumpukan soal keimanan kita sebagai hamba kepada Sang Pencipta? Itu pertama. Pertama sekali, benar memang surah Al-Anbiya menumpukan soal keimanan. Itu satu perbincangan daripada perbincangan yang banyak. Yang keduanya, sebelum saya sebut yang keduanya itu, saya sebut di mana sumbernya. Kita lihat pada ayat 25, kita akan jumpa Allah sebut, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبَلِكَ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, yakni Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan kami wahyukan kepadanya bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Ayat 25. Jadi ini menjelaslah surah Al-Anbiya ini menumpukan soal keimanan. Sebab sembah Allah itu yang pertama. Namun ada mesej ataupun tema-tema lain, kita kata mudah ini kita tema lah, iaitu disebut dalam surah ini juga tentang kelemahan manusia yang kita ni yang hina dina, lemah, dan juga kebergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana kita lihat perbincangan itu, kita lihat di sebalik kisah-kisah para anbiya yang disebut dalam surah ini, yang mana Nabi Ibrahim diuji dengan kaumnya yang menyembah berhala, kemudian Nabi Nuh, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan juga kisah Sayyidah Maryam dan juga Sayyidina Isa alaihi salam. Kesemua mereka ni tampilkan dengan doa-doa tertentu, dan juga disebutkan tentang tawakal dan juga pergantungan langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu disebut dengan jelas betul. Dan juga mereka disebut dalam surah ini tentang doa-doa mereka yang dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah di sini kita lihat bagai mengesahkan apa yang disebut oleh Laila tadi, berdoa tanpa perantara. Benar, kita nampak di situ. Tetapi adakah ia menidakkan berdoa dengan perantara atau kita kata tawassul? Ini dah jelas disebut oleh alim ulama bahawa ada 3 perkara yang telah disepakati ulama yang membolehkan bertawassul. Pertama sekali, bertawassul dengan amal ibadah kita. Keduanya, bertawassul dengan orang-orang soleh, minta doakan.
amalan kita, contoh kisah 3 sahabat yang bertawasul dengan amalannya. Yang pertama buat baik dengan mak ayah, yang keduanya tidak berzina, yang ketiga yang suka buat baik sepanjang hayat, lalu pintu gua terbuka. Nak cerita hadis sahih, Ustaz. Ya, nak cerita bab tu panjang. Panjang. Tapi semua biasa sebut tu semua dah nampak cerita dia. Kemudian boleh bertawasul dengan Asmaullah Al-Husna, dengan sebut ya Latif, ya Hafiz, ya Rahim, ya Wadud. Kita menyebut perkataan itu, dan juga yang tadi saya sebut tadi, bertawasul dengan orang-orang yang soleh. Makna contohnya datang orang soleh ke rumah kita, ke kampung kita, tuan guru, tuan syekh, tolong doakan saya. Itu menjadi amalan tradisi sejak turun-temurun. Doakan kami sekeluarga, mudah-mudahan Allah menjadikan keluarga kami ini lebih baik. Anak-anak kami jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Itu dah biasa menjadi amalan, dan telah pun disepakati ulama hukumnya harus. Baik, pun begitu. Saya tambah sikit sebagai contoh seorang tokoh yang besar, namanya Dr. Ali Jumaah. Dia menyebut, dia kata, kalaulah kita boleh bertawassul dengan amalan kita sendiri, yang kita ni insan biasa, banyak dosa. Sementara kalau begitu, tentu sekali lebih mulia kalau kita bertawassul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan bermaksud tanpa perantara wa qul rabbukum ud'uni astajib lakum itu, mintalah pada aku perkenankan, menidakkan, yang kita boleh menggunakan perantara tu orang tengah, kita kata, untuk doa pada Allah Subhanahu wa taala. Sambung sikit lagi, tuan-tuan dan puan, apa lagi mesej dan tema yang kita lihat dalam surah Al-Anbiya selain daripada keimanan tadi? Disebut tentang kisah-kisah Nabi. Yang saya rasa saya nak sebut secara ringkas. Boleh ya, Tuan Moderator? Boleh, insyaAllah. Pertama sekali, cuba kita tengok Nabi Ayub AS. Sebab kita sebut tentang doa tadi, doa dan tawakal. Cuba tengok Allah sebut, wa ayyuba iz nada rabbahu anni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Ingatlah akan Ayub ketika ia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit. Anni massaniyad dur. Kita tahu penyakit Nabi Ayub AS. Macam mana Allah uji dia. Mula-mulanya dia ada keluarga, ada anak, anaknya Allah jemput, meninggal. Kemudian Nabi Ayub pula sakit. Cuba bayangkan sakit tu, macam-macam cerita tentang Nabi Ayub AS, yang mana kita kena saring-saring jugalah, jangan sampai penyakit yang didertai oleh Nabi Ayub itu diceritakan dalam bentuk yang seolah-olah merendahkan kedudukan Nabi Ayub AS. Jadi ketika diuji dengan kesakitan, maka Nabi Ayub menyebut, merayu kepada Allah, anni massaniyad dur. Di sini Allah mengajar pada kita, bila kita sakit, bila kita susah, bila kita payah, bila kita menderita, jangan lupa angkat tangan kita, minta, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, aku bermohon padamu, ya Allah, Engkaulah Maha Pengasih, Engkaulah Maha Penyayang, angkatlah sakit yang aku derita ini, ya Allah. Minta pada Allah. Kemudian disebut pula tentang kisah Nabi Yunus alaihi salam, yang mana Allah sebut pada ayat 87, wa dhannuni idh dhahaba mughadiba فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Dan ingatlah Zunnun, yakni Yunus, Sayyidina Yunus AS, ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka kami tidak akan menyulitkannya, maka ia berdoa dalam kegelapan, tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Juga ditonjolkan di sini doa Nabi Yunus AS yang sedikit melakukan kesilapan, yang meninggalkan kaumnya, lalu ditelan ikan nun atau ikan paus kita ya. Lalu akhirnya dalam kegelapan perut ikan itu, Nabi Yunus menyebut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lalu Allah menyelamatkan Nabi Yunus AS. Saya nak sebut juga kisah Nabi Zakaria AS, sebab ada orang yang hampir sama situasi dengan Nabi Yunus, ada hampir sama situasi dengan Nabi Ayub, ada juga orang yang hampir sama dengan situasi Nabi Zakaria. Sebab ramai yang macam ni. Macam mana Nabi Zakaria berdoa? Wa Zakaria idh nada rabbah
Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Dan ingatlah Zakaria ketika ia berdoa, ya Tuhanku, janganlah engkau membiarkan aku hidup seorang diri tanpa zuriat, sedangkan engkaulah sebaik-baik pemberi waris. Ada orang yang diuji dengan kesukaran dapat anak. 5 tahun kahwin tak dapat, 10 tahun kahwin tak dapat, 15 tahun kahwin tak dapat, ada 20 tahun kahwin pun tak dapat. Jadi ini antara doa yang bagus diamalkan bagi mereka. Lalu Allah memustajabkan doa Nabi Zakaria. Lalu Allah menganugerahkan wa aslahna lahu zaujah. Allah perbaiki isterinya. Dan sebut pula dalam surah Maryam tentang ismuhu Yahya. Nama anaknya telah pun disebut, iaitu namanya Yahya. Jadi tuan-tuan perempuan semua, kalau kita lihat kepada pertanyaan Laila Dila Rosa tadi, apakah perbincangan tentang keimanan sahaja dalam ini? Betul, keimanan itu menjadi tonggak. Tetapi dalam masa yang sama, Allah mengajar kita erti berdoa, erti tawakal, erti usaha pada kita. Sebab itulah surah ini bukan sekadar menggoncangkan hati tentang pembicaraan hari kiamat, tapi menggoncangkan hati kita juga bahawa kita ini sentiasa diuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau para anbiya diuji begitu, kita pun akan diuji dengan situasi yang hampir sama. Cuma bagaimana kita berdepan dengan situasi itu dan bagaimana kita respon kepada ujian Allah, itulah yang membezakan kita dengan para anbiya. Allahu Akbar. Di medan dakwah para nabi berdiri. Meski dihina, ditolak dan dicaci, namun iman tak pernah mati kerana yakin dengan janji ilahi. Ustaz dan juga para penonton, kita raikan lagi soalan menerusi sahabat Facebook kita, Syahiralia Muhammad. Baik Ustaz, di dalam konteks surah Al-Anbiya, mengapakah doa dan tawakal dianggap sebagai bentuk kesabaran tertinggi? Dan soalan yang kedua, bagaimanakah surah Al-Anbiya ini memberi keyakinan kepada seorang mukmin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan membantu tepat pada waktunya? Masya-Allah. Oh, tukang tanya pun soalan memang hebat ni. Nampak dia ni mendalam, dia punya kefahaman luar biasa. Dia buat research dulu ni. Baru kena ustaz menjawab dah. Dia kata kita bagi sikit soalan. Baik, surah Al-Anbiya, mengapa doa dan tawakal dianggap sebagai bentuk kesabaran tertinggi? Baik, kalau kita kata beginilah. Bagaimana kita nak tentukan seseorang itu sabar, ya tuan-tuan? Saya boleh kata saya ni penyabar. Ta'i kita pun penyabar orangnya. Dia boleh duduk dalam kesejukan studio tanpa merungut. Sejuk ni tuan-tuan. Sabar juga. Adakah itu benar-benar sabar? Adakah sabar itu betul-betul lahir daripada hati apa dia sebut tu? Belum tentu. Sebab mungkin lepas pada saya langsung, oi sejuk, apa ni dia orang ni, kesian kami ni. Jadi kesabaran tu sebenarnya bukan sekadar sebut di mulut, tetapi diamalkan, dipraktiskan. Dengan tindakan kita tunjukkan. Dan tapi dalam masa yang sama, adakah biar begitu saja untuk menjadi orang sabar ni kita biar aja? Tak apalah, reda ajalah, terima ajalah. Tidak disertai dengan doa dan juga tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala, baru datangnya dia punya equal dia sabar. Baik, memang benar. Melalui surah Al-Anbiya kita melihat begitu banyak kisah Nabi ditonjolkan dalam satu surah yang agak panjang berkenaan dengan situasi yang berlaku pada mereka yang menjadi contoh. Tentu sekali lah para anbiya ni mereka adalah teladan kepada kita sepanjang zaman. Selain junjungan mulia Nabi kita Muhammad SAW, kisah para anbiya yang lain ini ditambah untuk sama-sama kita hayati supaya kita jadi insan yang sangat-sangat penyabar. Cuba kita tengok apa dalam situasi Nabi Ayub alaihissalam. Tadi saya sebut perkataannya. Iznada rabbahu anni massaniyadur. Ketika Nabi Ayub berdoa kepada Tuhannya, kepada Allah, anni massaniyadur. Aku ni diuji dengan kesakitan. Di sini menunjukkan pengakuan kepada kelemahan diri kita. Tuan-tuan, kita kena mengaku kita lemah. Sebab ada orang tak mengaku, kita kuat. Sembang boleh lah. Kita gagah, Ustaz. Kita orang lelaki gagah, kuat. Kita jantan kan, kita lelaki. Kita kena mengaku pada Allah terutamanya. Mungkin kita segan nak cakap pada kawan. Segan nak cakap pada isteri kita ni lemah. Tapi bercakaplah dengan Allah yang kita lemah. Ya Allah, aku lemah. Ya Allah, aku tak kuat. Ya Allah, aku perlu bantuanmu. Ya Allah, bantulah aku. Ya Allah, aku susah. Ya Allah. Begitu. Jadi, di sini letaknya doa kita. Bermulanya doa itu
penghayatan kepada doa itu ialah dengan mengakui kelemahan diri kita sendiri. Selepas kita berdoa, kita pun bertawakal. Serahlah padamu ya Allah. Aku dah minta padamu ya Allah. Aku tawakal padamu ya Allah. Jadi bila doa disertai dengan tawakal, baru datang erti sabar yang sebenar. Barulah kita kata, cuba ni jadi sabar ni, doa dah. Serah pada Allah dah. Cuma keputusannya macam tak ada lagi. Masih sakit lagi. Adakah dengan sakit berpanjangan itu bermaksud kita ni gagal dengan doa? Tidak. Tidak semestinya begitu, kerana Allah lebih tahu apa yang kita perlu. Kita minta apa yang kita mahu, tapi Allah lebih tahu apa yang kita mahu. Kalau kita tahu apa yang kita mahu, itu tak semestinya kita dapat, kerana Allah memberi saat kita perlu, maka di situlah kita akan jadi insan yang penyabar sangat. Tak apalah, minta-minta dah, usaha-usaha dah. Tapi Allah nak beri, terpulang pada Allah, sebab Allah pemilik kita. Kita ni hamba, Allah pemilik. Dan cuba kita tengok juga apa Nabi Yunus alaihissalam ketika dia berdoa. Saya suka ulang ayat yang sama supaya kita nampak apakah kekuatan yang ada. Tapi kita nak sambung lepas ni lah kan. Lepas ni kita simpan dulu kisah Nabi Yunus tu, Ustaz, kerana banyak lagi akan kita kongsikan untuk para penonton kita sama-sama hayati bagaimana ketabahan dan kekuatan jiwa para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Kita nak beristighfar sejenak, kembali selepas ini. Taala wabarakatuh. Tuan-tuan puan-puan yang saya kasih sekalian, di sinilah nantinya akan terbinanya sebuah ma'had yang berasaskan sains, tahfiz dan juga turas di tanah seluas 2 ekar di Beserah, Kuantan. Tanah yang hanya kira-kira 200 meter sahaja daripada Musalla Ar-Rawdah. Jom sama-sama kita menyumbang untuk pembinaan Ma'had Ar-Rawdah. Pelajar seramai 300 orang akan dimuatkan di sini, yang mana mereka bukan sekadar mendapat pendidikan akademik melalui pendidikan arus perdana, tapi mereka juga akan mendapat pendidikan hafazan Al-Quran dan juga turas di Ma'had Ar-Rawdah Pelindung Perdana. Jom bersama dengan kami. Satu sedekah, selangkah ke jannah. Alhamdulillah, para penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kita dalam tayangan Ustaz biar tahu jangan keliru. Hafal Ustaz, seperti mana yang kita saksikan di paparan skrin tadi. Mungkin Ustaz, surah Al-Anbiya yang kita bicarakan ini sering mengingatkan kita tentang hakikat hidup dan tanggungjawab sebagai hamba. Jadi bagaimana Ustaz mesej itu boleh menjadi dorongan untuk masyarakat hari ini memberi lebih perhatian khususnya kepada pusat-pusat ibadah dan juga majlis ilmu yang boleh mendidik hati dengan Al-Quran, Ustaz. Terima kasih, Dai. Surah Al-Anbiya mengajar kita pertama sekali tentang doa, tentang usaha, tentang tawakal, tentang sabar. Tuan-tuan, kita dalam dunia hari ini kita diuji dengan macam-macam ujian. Menguji kesabaran kita, menguji iman kita. Dan kadang-kadang kita melihat ada kebocoran di sana-sini tentang kekuatan iman kita, kekuatan kesabaran kita. Jadi kita tidak cukup hanya menyerah bulat-bulat, kita kena berusaha. Antara usaha yang perlu kita mainkan bersama-sama ialah kita membina satu pusat rujukan, orang kata seranta jugalah, di komuniti kita. Melalui penubuhan, pembangunan ataupun pembinaan Musalla Ar-Rawdah, kami dapat jadikan Musalla Ar-Rawdah sebagai one-stop center yang menjadi rujukan ilmu, pusat komuniti, pusat perniagaan di situ. Dan tak cukup sekadar kami membina sebuah masjid untuk manfaat orang ramai. Dalam masa yang sama juga kita mahu ada satu pusat pendidikan yang holistik, yang mana pelajar sini nanti bukan sekadar mereka tu lahirnya jadi seorang, keluar nanti jadi seorang engineer, jadi arkitek, jadi usahawan, jadi apa saja, hatta termasuk jadi pendakwah. Tapi mereka itu mantap asas dia, yang mana mereka belajar sini nanti mereka akan menghafal 30 juzuk Al-Quran, mereka akan belajar kitab-kitab turas, kitab-kitab klasik agama, yang mana mereka ni mantap duniawi dan ukhrawi. Jadi kita kena sama-sama mengebeling tenaga lah untuk memastikan apa yang kita impikan ini bukan sekadar apa yang saya cakap ni hilang begitu saja, tapi sama-sama kita cuba untuk memastikan kewujudan madrasah atau ma'had ini dan juga Musalla Ar-Rawdah dia punya kesinambungan fungsi dia, dengan sama-sama kita
mengeluarkan sedikit biaya untuk sama-sama kita wujudkan. Kerana walaupun sekecil mana pun yang kita keluarkan untuk membiayai projek ini, ada sahamnya untuk kita di sana. Dan inilah usaha sebenarnya yang kita buat, bukan sekadar tawakal semata-mata untuk anak kita berjaya, tapi kita usaha dengan sungguh-sungguh, dengan keringat kita walaupun kecil. Nanti anak-anak lahir daripada usaha kita yang kecil ini akan mendapat keberkatan pada kita di dunia dan juga di akhirat. Amin, insyaAllah. Dan bila Ustaz sebut tentang usaha, Ustaz, dalam usaha Ma'had Tahfiz Ar-Rawdah, khususnya mendidik anak-anak dengan Al-Quran, bagaimana cara dan langkah terbaik untuk kita menggerakkan hati masyarakat agar sama-sama merasa tanggungjawab menyokong perjuangan yang murni ini, Ustaz? Ya, kadang-kadang kita rasa anak kita ni gagal dalam hidup. Bahkan kadang-kadang kita rasa kita sendiri pun gagal dalam hidup. Tak berjaya merencanakan perjalanan pendidikan anak-anak kita. Jadi terhasilnya impian untuk mewujudkan Ma'had Ar-Rawdah ni adalah asas daripada, sebenarnya asas daripada itu juga. Saya berkecimpung dalam dunia pendidikan lebih daripada 20 tahun. Daripada Ma'had Tahfiz sampailah saya ke MRSM mengajar di sana. Kita melihat ada beberapa usaha yang perlu kita lakukan untuk memastikan anak-anak kita ni berjaya. Kita sendiri pun rasa berjaya. Pertamanya ialah dengan mewujudkan satu pusat pendidikan yang holistik. Yang kita kata ada pelbagai bidang yang mereka kuasai. Selain daripada mereka cemerlang dalam SPM, dalam masa yang sama mereka ini cemerlang dalam kurikulum tentu sekali. Dan kita nak juga mereka ni menghafal Al-Quran. Al-Quran sangat penting bagi anak-anak ni, mereka hafaz dan mereka faham dan nantinya mereka boleh amalkan. Dalam masa yang sama kita nak anak-anak ni, ini hasil sebenarnya daripada apa yang saya rasa. Kadang-kadang saya rasa sebagai seorang pendakwah ada satu kebocoran sedikit, kekurangan ilmu sudut berkitab ni. Tak sempat habiskan satu kitab, belajar kitab lain. Kita nak anak-anak ni habiskan satu kitab walaupun nipis, belajar kitab kedua walaupun nipis, sama pula kitab yang tebal sikit walaupun nipis. Jadi ini sama-sama kita kena usahakan supaya apa yang kita rasakan ada kelompongan pada apa yang kita impikan dapat sama-sama kita realisasikan dengan mewujudkan satu pusat pendidikan yang holistik. Dunia dan akhirat bercantum di sini. Inilah impian besar kita. Walaupun kita tak tahu bagaimana sejauh mana Allah memakbulkan hajat kita, tapi kita usaha mewujudkan pusat pendidikan ini, moga nantinya jadi aset terbesar untuk kita di akhirat, insya-Allah. InsyaAllah, tabarakallah. Dan kalau kita dapat saksikan, Fadil Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan di paparan skrin ni, kita ada bagaimana fasa-fasa pembinaan dan juga update terkini. Mungkin Ustaz boleh kongsikan bagaimana para penonton boleh turut bersama-sama dengan usaha untuk menjalankan ataupun kita nak merealisasikan visi ni, Ustaz. Saya pun teruja sebenarnya ingin bila tengok poster ni. Poster ni adalah drawing terkini yang terakhir final. Kita punya mardah yang kami jangka bulan Januari dah mula jalankan projek ini. Sekarang ni masih lagi kita di tapak tu, kita buat projek kecil-kecilan yang tidak permanen. Tuan-tuan cuba tengok kita punya keperluan kepada promosi pengiklanan, kita perlukan kerja-kerja perancangan, infra awal, dan kita bina yang terawal ni untuk fasa pertama RM5 juta kita perlukan untuk kita bina bangunan akademik dan juga bangunan asrama. Desain ni tuan-tuan puan semua, kalau kita tengok dia tak hampir sama dengan desain Mushola Ar-Rawdah itu sendiri, color pun sama, sebab kedudukan Ma'had Ar-Rawdah pun sebelah saja dengan Mushola Ar-Rawdah, lebih kurang 150 ke 200 meter sahaja. Jadi cuba tuan-tuan bayangkan satu ketika dulu saya tayang di skrin masjid ataupun Mushola Ar-Rawdah yang belum siap, sekarang dah siap. Jadi hari ini kita tayang perkara yang sama, belum siap lagi, belum buat lagi. Nanti satu masa esok, mungkin 2 tahun akan datang, kita akan melihat hasil yang sama-sama kita usahakan. Dan saya percaya, kerana saya telah berjaya membina Mushola Ar-Rawdah dengan bantuan tuan-tuan perempuan semua, walaupun kebanyakan yang menyumbang tu amountnya kecil, RM10, RM20, RM30, berterusan. Alhamdulillah akhirnya tercapai impian kita membina Mushola Ar-Rawdah yang lebih kurang kos bangunan sahaja lebih kurang RM10 juta telah berjaya kita siapkan, kita gunakan daripada kutipan orang ramai. Jadi QR ni tuan-tuan puan semua, kod QR ni, Ustaz. Tu dia. Halalkanlah handphone ke situ. Dan kalau ada tuan-tuan puan semua nak beli buku dalam masa saya menderma, boleh beli buku saya ni yang saya tulis, Tour the Quran, dengan harga RM70, RM35 terus kita salurkan kepada pembangunan mardah Ma'had Ar-Rawdah, insya-Allah. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan semoga hasrat murni ini berjaya direalisasikan dengan berkat doa dan juga sokongan, walaupun sedikit tetapi biar berterusan, Ustaz. Insya-Allah banyak lagi akan kita kongsikan untuk surah Al-Anbiya sebagai satu surah yang menjadi satu
inti kepada kita bagaimana kuatnya jiwa kita dalam kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali selepas ini. Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, para penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kita dalam Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, cincin permata di telapak tangan menjadi tanda dara berpunya. Air mata dibuang, jangan gagal kecewa, bukan selamanya. Bagaimana kita menelusuri tajuk ataupun perbincangan topik kita pada pagi ini, iaitu Al-Anbiya menggoncang hati. Walau sejauh dan sekuat apapun cabaran, mehnah dan tribulasi dalam kehidupan kita, Allah Subhanahu Wa Taala telah mentarbiah kita dengan ibrah kisah-kisah para nabi dan juga para rasulnya supaya menjadi pemangkin semangat kepada kita untuk terus berjuang. Dan kita masih lagi bersama-sama dengan bintang ilmuwan Al-Fadil Ustaz Muhammad Azli Abdullah untuk kita teruskan lagi Ustaz. Tadi kita ada soalan daripada sahabat Facebook kita Syahir Alia. Yang kedua kita belum jawab lagi Ustaz, berkenaan dengan sambungan bagaimana surah Anbiya ini memberi keyakinan kepada mukmin bahawa Allah akan membantu tepat pada waktunya. Dan Ustaz nak sambung kisah Nabi Yunus alaihissalam. Fadil Ustaz. Baik, terima kasih Dayah Anas. Baik, Puan Syahira Lia, terima kasih. Soalan pertama tadi saya nak jawab sikit lagi. Puan Syahira Lia tadi dia punya sifir dia. Doa plus tawakal equal kesabaran tertinggi. Jadi saya dah sebut tentang kesabaran, tentang doa yang dibaca oleh Nabi Ayub alaihissalam. Saya pun tadi dah sebut doa yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dan itu doa plus tawakal. Tawakal ni maksudnya apa? Tawakal ni penyerahan secara mutlak. Tetapi mutlak tu kena faham betul-betul. Kita serah tu selepas kita berusaha. Antara usaha yang kita lakukan ialah doa. Dalam masa yang sama, contoh kalau kita sakit, bukan sekadar kita berdoa semata-mata. Kita jumpa doktor, jumpa pakar untuk kita rujuk. Supaya kemudian baru datang kesabaran tu, kita kata keredaan kita dengan apa yang Allah uji pada kita. Baik, soalan yang kedua ditanya oleh Puan Syahira Lia tadi tentang bagaimana surah Al-Anbiya memberi keyakinan kepada mukmin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan membantu pada waktunya. Masya Allah. Soalan ini memang bagi saya sangat deep lah. Betul. Memang deep. Memang benarlah kita kadang-kadang kita boleh sebut di mulut kita. Allah membantu kita, memberi kepada kita apa yang kita perlu sahaja. Betul. Pada waktunya. Yang Allah lebih tahu waktu bila kita paling perlu. Kalau ikut CV kita, kata ikut fikiran kita, mungkin kita kata saat saya sebut ini, saya sedang sakit, saya nak pada ketika ini juga sembuh. Sedangkan Allah tidak menginginkan begitu. Mungkin Allah inginkan kita selepas 5 tahun kita sembuh. Kenapa? Dalam tempoh 5 tahun itu ada kebaikan hikmah yang sangat banyak. Kodrat dan iradat. Betul. Jadi kita kena faham yang perkara itu. Jadi kalau kita selesai di situ, maka tidak ada isu tentang bilalah aku ni nak dapat apa aku minta. Sehingga orang kata, saya dah kecewa dah Ustaz. Kecewa sangat-sangat dah ni. Malah nak minta. Malah nak berdoa, tak nak lah. Sebab minta tak dapat juga. Betul. Rupa-rupanya ketika disebut tu, rupanya hari esoknya Allah nak beri. Sebab kita ni angkuh, ego dan tak sabar, mungkin Allah tak beri pada kita. Ya tuan-tuan, kita jangan sekali-kali pernah rasa kecewa dengan apa yang Allah telah tetapkan pada kita. Percayalah apa yang Allah beri pada kita itu yang terbaik untuk kita. Sebutlah Allah memberi yang terbaik. Sehingga kan ada ulama mengatakan, kenapa Allah menyebut fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Allah ulang 2 kali. Kenapa Allah tak sebut sekali? Fa inna ma'al usri yusra. Kenapa Allah sebut fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra? Sesungguhnya bersama kesusahan itu ada kesenangan. Sesungguhnya bersama kesusahan itu ada kesenangan. Kenapa? Ada yang buat kajian dari sudut susunan bahasanya. Al-usri disebut 2 kali, yusra disebut 2 kali. Dia memberi makna yang berbeza. Al-usri jika diulang perkataan yang sama dalam bahasa Arab 2 kali, dia memberi maksud benda yang sama. Adapun yusra yang tidak bermula dengan alif lam atau kita panggil nakirah lah dalam bahasa Arab. Isim nakirah. Tadi makrifah. Tak nak sebut detail sangat. Ada orang marah pula. Ajar nahu pula lah kita ni. Kita bukan nak ajar bahasa Arab, tapi dalam bahasa Arab ni begitu. Al-usri ataupun isim yang menggunakan
awalan dia dengan alif lam, diulang 2 kali perkataan sama, dia memberi maksud benda yang sama. Kalau An-Nas yang sama. Kalau Al-Usri yang sama. Tetapi kenapa Yusra tak disebut? Fa inna ma'al usril yusra. Disebut Yusra, tak ada Al-Yusra. Kerana nakirah yang tidak kalimah yang tidak menggunakan alif lam ini, perkataan yang tidak menggunakan alif lam ini, bila diulang 2 kali dia memberi maksud benda yang berbeza. Maksudnya apa? Ini kata Syauqi, iza shtaddat bikal balwa fafakkir fi alam nashrah, pantun sikit. Fa usrun baina yusrain iza fakkartahu tafrah. Apabila kamu benar-benar dirundung dengan sesuatu bala, kesusahan, fafakkir fi alam nashrah, kata Syauqi, cuba kamu fikir tentang surah Alam Nashrah. Fa usrun baina yusrain, ada satu kesusahan di antara 2 kesenangan. Iza fakkartahu tafrah, bila kamu fikir tentang surah ini, kamu akan gembira. Maksudnya apa? Bila sahaja kita diuji dengan satu kesukaran, sebut dalam hati kita dalam apa sebenarnya 2 benda yang Allah nak beri pada kita, di sebalik satu susah. 2 kesenangan yang Allah nak beri, di sebalik satu kesusahan yang Allah uji pada kita. Sentiasa begitulah hidup kita. Bukan 2, bahkan 3, bahkan 4, bahkan mungkin 5 kesenangan yang Allah beri, selepas Allah uji dengan satu kesukaran. Jadi, sabarlah dengan apa yang Allah uji pada kita, kerana Allah lebih tahu tentang keupayaan kita, tentang apa yang kita perlukan, insya-Allah. Allahu Akbar. Ayub bersabar dalam derita, Yunus merintih di lautan gelita. Kisah mereka mencari cahaya, bahawa ujian itu tandanya cinta. Fadil Ustaz dan juga para penonton, kita raikan lagi soalan daripada sahabat Facebook kita, KC. Baik Ustaz, bagaimanakah untuk terus tetap sabar walau diuji dengan berbagai dugaan? Kerana ujian Allah Subhanahu Wa Taala itu datang dengan pelbagai bentuk. Allahu Akbar. Sehingga terkadang tak tertanggung oleh empunya tubuh tu Ustaz. Terima kasih. Saya nak jawab dengan kata-kata Nabi lah. Sesungguhnya Nabi kata apa? Innallah idza ahabba qauman, Allah tu bila dia sayang satu kaum, sayang pada seorang, maka Allah uji. Itu hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Makin Allah uji, makin Allah sayang. Macam tu. Kerana orang yang Allah sayang sangat ni, Allah uji dia. Sebab itulah kita setiap hari kita diuji. Tandanya Allah semua sayang pada kita semua. Tapi ujian tu berbeza-beza. Ada Allah uji dengan ujiannya nampak macam kecil, tapi sebenarnya besar pada dia. Ada yang kita nampak besar ujiannya, tapi sebenarnya kecil pada dia. Dia bergantung kepada sejauh mana kita menerima ujian itu. Sama ada kita ni jiwa kita besar, dia akan jadi kecil. Kalau jiwa kita kecil, dia akan nampak besar. Ya tuan-tuan, tidak pernah sekalipun Allah menzalimi kita. Allah tidak menganiaya kita. Allah menguji kita, tanda Allah sayang pada kita. Ketika Allah uji itu tuan-tuan, apa perkataan yang agaknya yang keluar daripada mulut kita? Allah, Allah, Allah. Sambung lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maknanya itu sebenarnya yang Allah nak. Allah nak kita sebut nama Allah. Mungkin barangkali kita sedang lupa pada ketika itu. Leka dengan apa sahaja yang Allah beri, Allah kurniakan pada dunia ini. Lalu kita terlupa nak sebut nama Allah. Nak sebut Alhamdulillah pun payah. Jadi ketika Allah uji dengan sesuatu kesakitan yang sementara, lalu keluarlah perkataan Allah, Allah, Allah. Jadi itulah sebenarnya kesannya, kebaikannya. Dan tuan-tuan, puan semua, selain daripada ujian Allah itu tanda Allah kasih dan juga sayang pada kita, cuba kita tukarkan. Okey. Bagaimana kalau orang kata, Ustaz cakap senanglah, sebab Ustaz sekarang duduk kat depan meja tu, memang Ustaz tak cakap. Orang tengah tanya soalan, Ustaz jawablah. Yeah. Benar saya jawab ni berdasarkan apa yang ditanya. Tetapi dalam masa yang sama kita kena usaha. Saya sebut bila Allah sayang tu, bila Allah beri sakit tu, macam mana kita nak tukarkan kesakitan yang Allah beri tu kepada yang lebih baik. Kat setengah ulama mengatakan caranya ialah kita menganggap kesakitan yang Allah beri itu adalah hadiah Allah pada kita. Yeah. Tapi hadiah tu mungkin pahit pada mata kita. Tapi sebenarnya itu hadiah yang Allah beri sebagai tanda kasih sayang. Kadang-kadang perasan tak? Kita dapat hadiah. Hadiah tu kita tak nak. Tapi jangan kita nilai pada apa yang kita nak. Tapi pada pemberi. Pemberi tak tahu apa. Kalau manusia, kita kata pemberi tak tahu. Kita suka tak suka. Kadang dia beri suatu benda tu
yang kita tak perlu ada pun. Allah kata, Allah, banyak-banyak benda itu dia bagi. Buat apa? Itu manusia. Dia memberi dengan ikhlas hati bagi pada kita, tanda suka sayang daripada kita. Kenapa kita menolak? Kalaulah Allah yang Maha tahu apa yang kita beri, yang kita mahu, dan Allah beri yang tanda sayangnya, kenapa kita tidak menerimanya sebagai hadiah yang sangat bermakna pada kita? Itu satu. Yang keduanya, bila kita Allah uji, jadikan doa sebagai nafas kita. Berdoa selalu. Cuba ingat kisah Nabi Ayub tadi, berdoa sakit, Allah sembuhkan sakit. Nabi Yunus dalam kegelapan perut ikan, doa mengakui kesilapan, Allah keluarkan daripada perut ikan. Nabi Zakaria berdoa dalam usianya yang sangat tua, isinya pula tidak boleh mendapat anak. Lalu Allah kurniakan anak, namanya Yahya, seorang Nabi juga. Dan banyak lagi kisah-kisah selain daripada kisah-kisah para anbiya yang boleh kita ambil contoh tentang tanda Allah sayang pada kita, kenapa Allah uji kita, kenapa kita kena sabar dengan ujian Allah. Kerana itu semua adalah merupakan, kita kata kita kata nature kita sebagai makhluk Allah yang duduk di bumi ini, kita akan diuji Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kita berdepan, bagaimana kita respon dengan apa yang Allah uji itu yang membezakan kita dengan orang lain. Dalam masa yang sama, selain daripada menjadikan doa sebagai nafas, kita ingat ujian Allah itu sebagai tanda Allah sayang pada kita. Jangan lupa kita bertawakal, bukan sekadar redha. Itu. Bukan sekadar redha maknanya bukan sekadar menyerah, kita kata gitu. Kita tawakal maknanya kita usaha. Kita doa, kita usaha, cari ubatnya, cari jalannya, jumpa dengan pakarnya kalau kita ada masalah kejiwaan, jumpa pakar motivasinya, supaya esok akhirnya baru kita nampak rupanya benar-benar apa yang Allah beri itu adalah hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat satu perkara, apa saja ujian Allah beri pada kita ni tak kekal. Hari ini Allah uji dengan ujian ini, esok Allah uji dengan ujian ini, lusa Allah uji dengan ujian ini, berbeza ujian kita. Tapi jangan mengharapkan kita boleh hidup semua sekata orang tu sepanjang hayat kita ni tak ada apa-apa ujian aku ni. Senang hidup. Itu kau ni manusia ke apa ni? Betul. Tak ada ujian. Kita akan diuji selagi kita bernama manusia. Sekian. Allahu Akbar. Saya teringat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, satu zikir yang selalu kita dengar alunan ni Ustaz. Belanja sikitlah bagi tenang. Mungkin ada yang sedang terlantar sakit yang menonton kita pada pagi ini, perbanyakkanlah kita membaca zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Mudah-mudahan ia menjadi satu penguat, memberikan kekuatan kepada jiwa kita walau sekuat apapun ujian yang ditimpakan kepada kita. Itulah yang seperti Ustaz sebut tadi, tanda cinta dan kasih rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan Fadil Ustaz, bila kita sebut tentang ujian Ustaz, ramai orang mencari kaedah untuk healing Ustaz. Penyembuhan ini dengan pelbagai cara. Dan sehingga terkadang healing yang dicari itu ialah healing yang keluar daripada garisan yang digariskan oleh syarak. Sedikit pesanan dan nasihat Ustaz, seringkas. Pesan saya kepada diri saya sendiri, tuan-tuan, jangan tersalah healing. Allah. Jangan tersalah healing. Takut hilang Ustaz. Healing akhirnya hilang. Duit hilang. Betul. Harta hilang. Betul. Motivasi hilang. Family pun hilang Ustaz. Habis family pun hilang. Jadi healing betul-betul. Cara yang terbaik healing ialah kita bersama dengan Allah SWT. Satunya, kembali ke tempat ibadah kita, kembali sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyakkan doa pada ketika itu, Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, anugerah kepada kami Allah kesabaran. Kali apa nama tadi, la ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa selalu, insya-Allah itulah senjata yang paling ampuh buat kita, insya-Allah. Insya-Allah, mudah-mudahan. Jadi tidak ada jalan lain untuk kita kembali kepada Allah SWT melainkan dengan kita perbanyakkan taubat sebanyak-banyaknya, dengan kita beristighfar dan doa seperti mana yang telah pun disebutkan oleh Fadil Ustaz. Para penonton, banyak lagi akan kita kongsikan. Kita nak tamat di TV3, kita akan sambung lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Terus kekal bersama-sama kami, Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. InsyaAllah. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta
subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala, terus basahkan lidah kita dengan kita memperbanyakkan zikir dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan segala doa dan hajat kita dimakbulkan olehnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita dunia dan juga akhirat. Dan kita masih lagi bersama-sama dengan bintang ilmuwan kita, Fadil Ustaz Muhammad Azli Abdullah, untuk topik Al-Anbiya menggoncang hati, untuk lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9. Terima kasih atas tontonan anda para penonton. Dan kita nak raikan lagi Ustaz, soalan daripada sahabat Facebook kita ada Mas Niza. Baik Ustaz, di dalam surah Al-Anbiya ada menceritakan kisah Nabi Allah Ibrahim AS. Bagaimanakah keteguhan iman dan kecekalan hati baginda Nabi Ibrahim berusaha menyedarkan kaumnya bahawa berhala bukanlah Tuhan yang sebenar, walaupun tahu pastinya baginda akan dihukum oleh kaumnya. Fadhil Ustaz. Masya Allah, terima kasih yang bertanya. Mas Niza bertanya berkenaan dengan kisah Nabi Ibrahim. Benar, kisah Nabi Ibrahim dalam surah Al-Anbiya ni agak panjang, yang menceritakan kisah Nabi Ibrahim AS bermula daripada ayat 51 sehinggalah ayat yang ke 79 adalah kisah Nabi Ibrahim AS. Kalau boleh saya sebut, kalau saya nak cerita satu persatu, bagus cerita, tetapi pukul 9.30 belum tentu habis lagi masa kan? sikit, kan? Jadi saya sebut secara sepintas lalu. Kalau kita melihat kepada ayat bermula daripada 51, bagaimana Allah menyebut tentang kita kata tribulasi yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim AS ketika menyampaikan risalah dakwah kepada kaumnya. Bagaimana mereka menyembah berhala. Qalu wajadna aba'ana laha abidi. Mereka jawab, apa kami dapati datuk nenek kami sembah dah. Allah. Dia tanya, kenapa kamu sembah berhala? Ni datuk nenek kami dah sembah. Turun-temurun lah. Turun-temurun. Kami ikut tradisi je. Kemudian Nabi Ibrahim kata apa? Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Sesungguhnya kamu, datuk nenek kamu ada dalam kesesatan. Kita kena lenggok bahasa tu, kita kena faham. Nabi tak cakap kasar. Ya, intonasi intonasi Nabi tu. Dia bukan kasar, dia kata engkau ni apa yang kamu sembah. Dia tidak menghina, tapi menerangkan. Kamu semua apa yang kamu buat ni perbuatan yang sesat. Qaulan karimah. Betul. Lembut betul katanya. Qalu ajitana bil haqq am anta minal la'ibin. Bila mereka dengar Nabi Ibrahim sebut tentang kesalahan menyembah berhala ini, mereka kata apa? Adakah engkau membawa kami sesuatu yang benar sebagai seorang rasul, atau engkau daripada orang yang bermain-main saja? Kau main-main ke dengan kami ini? Ke betul-betul kamu ni nak bawa risalah? Maka kata Nabi Ibrahim, qala bal rabbukum rabbus samawati wal ard allazi fatarahunna wa ana ala zalikum minasyahidin. Bahkan Tuhan kami adalah Tuhan yang mentadbirkan langit dan bumi, yang sebenarnya itu layak disembah. Betul. Dialah yang menciptanya dan aku adalah orang-orang yang boleh memberi keterangan mengesahkan demikian. Tuan-tuan, cuba tengok. Pada satu ketika Nabi Ibrahim sebut apa? Qala bal fa'alahu. Ini cerita yang Nabi Ibrahim dah pecahkan apa semua. Sampai pada ayat 66. Saya sebut pada ayat 66. Langkau jauh ni. Allah sebut apa? Qala afata'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Allah menyebut kembali apa yang disebut oleh Nabi Ibrahim AS. Ibrahim kata apa? Jika demikian, patutkah kamu menyembah yang lain daripada Allah, sesuatu yang tidak dapat mendatangkan faedah sedikit pun pada kamu, dan juga tidak dapat mendatangkan mudarat pada kamu. Macam mana Nabi Ibrahim sebut tu? Setelah berlakunya, Nabi kata, bertanyalah yang besar sekali itu. Dia buat apa? Sebab dia gantung kapak ke dia kan? yang paling besar. Tanya dia. Jadi kata, mana boleh tanya? Dia tak boleh bercakap. Jadi kenapa kamu sembah benda yang tak boleh bercakap? Tak boleh bagi manfaat pada kamu. Tak boleh memudaratkan kamu. Uffil lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Jijik perasaanku terhadap kamu. Maknanya rasa kotornya, macam mana kamu sembah sesuatu yang kamu cipta, yang tak boleh bantu kamu sikit pun. Maka mengapa kamu tidak mahu menggunakan akal fikiran kamu? Cubalah kita fikir sama-sama, macam mana yang Nabi Ibrahim kata. Cuba fikir sama-sama. Jadi inilah kita kata ujian seorang Nabi dalam menyampaikan dakwah, nak kena guna kata-kata yang baik, nak mengajak manusia menyembah Allah yang satu. Kemudian tentu sekali
ada dia punya kesan daripada penyampaian dakwah tu. Mereka kata apa? Qalu harrikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Itu jawapan dia. Sudah tidak dapat berhujah lagi. Sebab Nabi Ibrahim pandai berhujah, bijak sebagai Nabi kita bercakap. Jadi bila mereka tak lawan hujah Nabi Ibrahim, lalu mereka kata apa? Kita campak dalam api je Ibrahim ni. Mereka berkata, bakalah dia dan juga Tuhan-Tuhannya. Jika betul kamu mahu bertindak membelanya, cuba bela sekali, belalah Tuhan kamu. Kalau kamu rasa kamu betul. Mana mereka nak bahkan Nabi Ibrahim, tapi mereka lupa apa yang mereka buat itu ada kuasa yang sangat besar dapat mengatasi apa yang mereka lakukan. Maka Allah kata apa? Qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Kami berkata, wahai api, jadilah kamu wahai api sejuk dan juga sejahtera. Sejuk bukan sekadar sejuk, salama. Kalau sejuk saja beku. Ini pun tak beku lagi, ni sejuk. Menggigil. Tapi Allah sebut bardaw wa salaman, sejuk dan sejahtera. Maknanya dengan kesejukan yang mengatasi kepanasan tadi, Nabi Ibrahim tidak ada apa-apa. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Satu bulu roma pun tak terbakar. Tak terbakar satu bulu, betul. Satu bulu roma pun tak terbakar, tuan-tuan. Jadi di sini kita mengajar pada kita tentang keimanan yang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala pasti dapat bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama, kebijaksanaan Nabi Ibrahim menyampaikan dakwah. Nabi Ibrahim tidak meninggalkan kata-kata yang lunak, kata-kata yang halus, kata-kata yang baik, kerana tentu sekali lisanul hal afsahu minal lisan. Apa namanya, lisan yang ada pada tubuh kita ni lebih fasih daripada lisan kita. Apa yang kita tuturkan, apa cara bagaimana kita berinteraksi dengan orang ramai itu lebih fasih daripada apa yang kita sampaikan. Maknanya Nabi Ibrahim AS bukan sekadar lidahnya lembut, lidahnya lunak, tapi tindakannya sebagai Nabi kita juga seorang yang sangat lemah lembut dalam menyampaikan dakwah. Jadi penting sangat dalam menyampaikan dakwah kepada kawan-kawan kita, gunakan laras bahasa yang betul. Dan ketiganya, tentu sekali bila kita cerita tentang Nabi Ibrahim, kita tengok kesan daripada kita menyampaikan dakwah, kita akan diuji Allah Subhanahu wa taala, maka risikonya ada. Risikonya tadi saya sebut, Nabi Ibrahim AS hendak dibakar. Dan percayalah pertolongan Allah pasti akan datang bila saya sebut qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah tolong orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana apa yang berlaku pada saudara kita di yang misi Global Sumuk Flotilla. Kalau kita rasa apa Allah sentiasa bersama kita, tingginya kita punya pengharapan, pergantungan pada Allah Subhanahu wa taala, Allah bantu. Betul. Dan sekarang ni mereka sudah pun berada di zon merah. Hampir masuk zon merah dah. Ada hampir dah nak sampai ke Gaza. Kita doakan mudah-mudahan mereka ini walaupun diuji Allah dengan ujian yang besar, tapi mereka berjaya menempuh cabaran ini dan dapat menyampaikan bantuan kepada Allahu Akbar. Ke situ kita. Seluruh mata Ustaz dan juga seluruh dunia sedang bertumpu ke arah misi Flotilla Sumut Nusantara ini, global Sumut ini, yang mana untuk memecahkan benteng bagaimana sekatan sehingga menyebabkan kebuluran kepada saudara kita di Gaza khususnya. Kita doakan dalam misi mereka ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan semangat, dan sehingga sampai kepada saudara kita yang menanti dengan penuh kesabaran, biiznillah, dengan izin Allah, pasti dengan berkat doa kita semua, mereka akan dipermudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadil Ustaz dan juga para penonton, banyak lagi akan kita kongsikan. Kita berjeda seketika, kembali selepas ini. Surah Al-Anbiya menjadi pedoman dakwah itu jalan yang penuh cabaran, tetapi setiap titis kesabaran akan digantikan dengan syurga sebagai ganjaran. Para penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ke hujung siaran, alhamdulillah, kita masih lagi bersama-sama dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, bersama-sama dengan masih lagi bintang ilmuwan kita Ustaz Muhammad Azri Abdullah. Dan Fadil Ustaz, kita ucapkan jutaan terima kasih kepada seluruh para penonton yang sudi untuk menghantarkan soalan, kemusykilan, yang sudi untuk berkongsi, tekan like, share dan juga komen di Facebook, di TikTok kita dan juga Instagram Tanyalah Ustaz TV3. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati usaha baik kita, dan mudah-mudahan kita doakan yang mana yang sakit Ustaz diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nak raikan lagi Ustaz soalan daripada sahabat Facebook kita, Intan Zurina Abdul Razak. Baik Ustaz, mengapakah Allah Subhanahu wa taala menimpakan ujian yang berat kepada para nabi sedangkan mereka adalah kekasih Allah?
melalui penceritaan surah Al-Anbiya ini, Fadil Ustaz. Terima kasih Intan, agak lama ditunggu, tak keluar soalan saya ni. Ada juga ada. Lama dah ni, nasib baik. Agak dia patah balik tadi nak tutup TV dia tu. Betul. Terima kasih Cik Puan Intan kita ya. Pertama sekali, kenapa dah Allah pilih Nabi-Nabi diberi ujian berat? Tentu sekali itulah nature-nya. Nabi sebut, asyaddu bala'an al-anbiya, summal amsal, summal amsal. Yang paling berat diuji para Nabi, kemudian yang berikut. Jadi tidak boleh tidak, memang Nabi diuji pertama sekali. Kenapa Nabi diuji dengan begitu berat ujian? Nabi kita Muhammad SAW, cuba bayangkan ujian dalam peperangan saja, sampai luka, berparut pipi Nabi. Cuba bayangkan. Menitis darah Nabi daripada kepala sampai kaki dan peristiwa Nabi diperlakukan di Taif. Cuba bayangkan, tak sepatutnya orang yang sebaik Nabi, tak ada orang yang paling baik melainkan Nabi, tak ada dah. Tapi kenapa diuji? Pertama sekali kita kena faham, ujian pada para anbiya ni tujuan untuk angkat darjat Nabi itu sendiri. Makin tinggi darjat, makin kena uji. Maka ujian itu sebenarnya meninggikan lagi darjat. Tentu sekali ujian yang paling berat diuji pada Nabi kita. Sebab tu Nabi adalah makhluk Allah terbaik, Nabi yang paling tinggi darjatnya. Nombor satunya Rasulullah, yang keduanya khilaf di antara Nabi Adam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ujian yang Allah beri pada para Nabi ini pertama sekali nak angkat darjat, menunjukkan kemuliaan mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contohlah Nabi Zakaria tadi, Nabi Ayub tadi kita sebut, Nabi Yunus alaihissalam, kan nampak Allah angkat darjatnya. Yeah. Nabi Yunus alaihissalam selepas dimuntahkan oleh ikan paus, lalu makin bertambah pengikut. Sehingga kan tidak ada satu pun kampung itu melainkan semuanya beriman kepada Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Zakaria macam itu juga, Allah angkat darjat. Begitu juga Nabi Ayub alaihissalam, Allah pulihkan sakit. Yeah. Maka darjatnya makin ditinggikan. Makin ramai orang yang mengikut dakwahnya. Yang keduanya, kenapa diuji begitu banyak kepada para Nabi? Ada kata kesian Nabi-Nabi. Nabi ni kan orang baik-baik. Sebenarnya bukan sekadar mengangkat darjat, tapi sebenarnya sebagai contoh teladan kepada kita ni, umat gini, umat Nabi kita ni. Macam mana kalau Nabi diuji begitu besar, begitu payah, begitu perik, begitu jerih, dan kita rasa kita tak diuji? Mana boleh? Kalau Nabi yang baik pun Allah uji, tentu Allah uji kita. Tapi percayalah, ujian kita tak pernah seberat para Nabi. Jadi redalah dengan ujian Allah beri pada kita. Ujian sedikit itu terimalah. Kita ingat kisah Nabi itu, apa yang Nabi diuji akan melegakan sedikit keresahan, kerisauan kita, kerana kalaulah Nabi pun diuji, takkan Allah tak boleh uji sikit. Itu keduanya contoh teladan kepada umat. Dan yang ketiganya, kenapa para Nabi ini diuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan ujian yang berat? Nak tunjuk pada kita bahawa sampai masanya, bahkan setiap masa, kita kena bergantung kepada Allah tu kuat. Kadang-kadang kita bergantung pada makhluk. Tolonglah, saya ni sakit. Habislah saya. Habislah, matilah aku. Ayat biasa kena. Matilah aku. Kenapa kita tak minta pada ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, aku bermohon padamu ya Allah, tiada lain melainkan dirimu ya Allah. Sakit aku ni terlalu berat ya Allah, aku derita ya Allah, tolonglah ya Allah, sembuhkanlah sakit aku ya Allah, anak aku ya Allah degil ya Allah, malas belajar ya Allah, tolonglah ya Allah, bantulah. Jadi Allah nak tengok kita angkat tangan, bergantungnya pada Allah ni. Allah nak tengok kita bergantung pada dirinya. Jadi mintalah pada Allah. Yang keempat, kenapa para anbiya ini diuji begitu dahsyat sekali? Saya sebut tadi, tanda Allah cinta. Maknanya kalau banding kita dengan para nabi, tentu Allah lebih mencintai para anbiya. Tanda dia, Allah ujinya banyak. Banyak lagi tuan-tuan akan sebut kenapa diuji, antaranya ialah membuktikan bahawa janji Allah itu benar. Apa janji Allah? Walaqad katabna fi zabur min ba'di dzikr annal ard yarithuha ibadiyas salihun. Allah sebut dah dalam kitab Zabur bahawa bumi ini nanti akan diwarisi hamba-hambanya yang soleh. Jadi hamba yang soleh ni, antara petanda dia hamba yang soleh ialah dia tahan uji. Dia tahu bahawa ujian itu tidak kekal selama-lamanya. Sampai satu masa dia akan berpindah daripada episod pertama, episod kedua. Tuan-tuan tengok sinetron pun ada episod 1, episod 2 kan. Dan hidup kita macam itu juga. Allah uji, episod pertama begini, episod kedua begini, ketiga begini. Tapi jangan sekali-kali kita merasakan kita terlepas daripada ujian. Kerana ujian itu adalah nature kita sebagai manusia. Allahu Akbar. Patah dahan menimpa duri subur tanaman di pinggir rawa. Dugaan Tuhan penguji diri
teguh iman membendung kecewa. Fadil Ustaz, kita raikan lagi soalan daripada sahabat Facebook kita, Nur Jura Azlin Sufyan. Baik Ustaz, soalan yang pertama, ujian yang berat seringkali menyebabkan manusia berputus asa. Bagaimanakah pendekatan rohani yang boleh diambil berdasarkan kisah para nabi dalam surah Al-Anbiya untuk mengelakkan rasa putus asa? Dan soalan yang kedua, bagaimanakah ujian boleh menjadi jalan untuk seseorang itu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala? Fadil Ustaz. Terima kasih Nur Jura. Kebanyakan pertanyaan itu telah kita jawab tadi. Pertamanya, seringkali menyebabkan manusia putus asa. Betul. Kadang-kadang kita rasa kecewa. Kenapa dah aku? Tak ada orang lain. Ujilah dai Anas tu dia kuat. Ni uji aku. Benarlah kadang-kadang kita rasa sampai tak, Allah lah, kecewanya, putus asanya, tak tahu dah nak buat macam mana lagi, dah sakit tak. Biarlah, mati je lah, senang. Kadang-kadang sampai tak tu. Sebenarnya, jangan cepat putus asa. Ikhtiar selagi ada daya upaya kita cuba. Kalau tak boleh cara berjumpa doktor, kalau sakit lah, contoh sakit, jumpa mungkin kita boleh jumpa cara ubat-ubatan cara tradisional, cara alami. Usahalah kok mana sekalipun kalau ada orang-orang yang pandai, orang kata orang kampung ni buat air tawar lah. Buatlah. Cuba selagi daya, selagi hayat di kandung badan ni, selagi bernama manusia hidup bernyawa lagi tu, ikhtiar saja. Percayalah, hasilnya Allah tak nilai. Ya Allah nilai usaha kita. Jadi kalau kita usaha mencari kebaikan di sebalik kesukaran yang kita rasa, Allah sedang uji pada kita, insya-Allah kita akan dapat sesuatu, insya-Allah. Cubalah tuan-tuan. Yang kedua yang tadi, bagaimana ujian boleh menjadi jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah? Sebenarnya betul. Kenapa kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, dia kata apa? Di saat kita senang, di saat kita relax, di saat kita bahagia, Allah beri nikmat pada kita. Kenapa kita boleh terima nikmat tu, tetapi bila Allah uji itu, sedangkan ketika Allah uji kita bersama Allah. Kata Syekh Sya'rawi, dia kata, anta fi kamu dalam waktu kamu seronok, kamu bersama nikmat Allah, dan ketika kamu diuji, anta ma Allah, kamu bersama dengan Allah. Jadi bersama Allah maksudnya apa? Bila kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada ketika itu kita sentiasa lidah kita basah dengan zikrullah, sentiasa basah dengan baca Al-Quran, sentiasa telinga ni mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, sentiasa mendengar ceramah-ceramah agama ketika kita susah. Tidakkah itu petanda yang kita makin dekat dengan Allah bila Allah uji? Allah, ya Allah, nak bangun daripada kursi, Allah. Ya Allah. Panjang ya Allah tu. Allah, panjang je. Kan dekat kita dengan Allah. Maknanya secara mudah kita nampak bila kita sakit, bila Allah uji dengan sesuatu kesukaran dalam hidup, pada ketika itu kita mau dekat dengan Allah. Cuma kita bimbang bila Allah beri kesihatan pada kita, tak sebut ada Allah. Best lah. Tak ada sebut Alhamdulillah. Tengok kaki aku sekarang, semenjak aku pergi ni satu treatment ni. Memang bagus. Doktor dia sebut, doktor tu bagus betul. Lupa sebut Allah yang membuatkan kita asbab doktor. InsyaAllah, tabarakallah. Jadi mudah-mudahan kita dapat menelusuri dan mengambil ibrah daripada apa yang telah pun dikongsikan dan juga bagaimana pengajaran daripada kisah ataupun sirah yang boleh kita jadikan sebagai pedoman menerusi surah Al-Anbiya yang menggoncang hati kita. Fadil Ustaz dan juga para penonton, kita telah pun sampai ke penghujung siaran. Jadi sebagai khulasah, kesimpulan ringkas ataupun keseluruhan apa yang telah pun kita bincangkan pada pagi ini, di antaranya saya dapati tidak ada jalan lain untuk kita kembali untuk mendapatkan diri kita yang sebenar melainkan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua, perbanyakkanlah kita untuk membaca sirah-sirah dan juga kisah-kisah kehidupan mereka-mereka yang soleh, terutamanya para nabi dan juga para rasul. Dan selebihnya saya nak Fadil Ustaz kongsikan apakah yang kita boleh lagi amalkan sebagai khulasah kesimpulan apa yang kita bincangkan pada pagi ini, Ustaz. Tuan-tuan, selagi kita bernama manusia, bernama insan, kita tidak lagi daripada ujian dalam hidup kita. Percayalah, ujian yang Allah bagi pada kita itu tidak datang begitu saja, tapi datang dengan hikmah yang luar biasa yang kita tak tahu sebenarnya apa di sebalik, rahsia di sebalik ujian yang Allah beri. Jadi tabahlah, redalah, terimalah apa yang Allah beri. Kerana itu adalah hadiah penuh kasih sayang Allah pada kita. Hadiah itu bukan datang dalam bentuk yang kita suka saja. Kadang-kadang dalam bentuk yang kita rasa pahit. Tapi itulah hadiah Allah bagi pada kita yang kita tak tahu pahit itu bila bertukar menjadi manis. Di sebalik kopi yang pahit itu ada manis. Kita mungkin kita tak nampak tu.
percayalah satu masa kita akan mengerti apa sebenarnya maksud ujian Allah bagi pada kita, insya-Allah. Kita nak berdamai dengan takdir. Berdamai dengan takdir, ayat tu. Sikit-sikit komen Ustaz, berdamai dengan takdir Ustaz. Betul, kita kena berdamai dengan takdir. Allah tentukan pada kita takdirnya. Kita terima, tapi dalam masa sama kita usaha. Jangan kita biar begitu saja, usaha, insya-Allah takdir kita akan jadi baik, insya-Allah. Allahu akbar, masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan apa yang telah pun kita dengar kita dapat sama-sama amalkan dan juga kongsikan. Antaranya Ustaz sebut tadi, jangan kita tinggalkan pengajian. Taklim tu penting, betul, Ustaz. Betul. Kerana bila kita menuntut ilmu yang benar, berlandaskan terutamanya tauhid tadi, betul, bagaimana keyakinan kita, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian bagaimana tarbiyah, yang penting juga adalah tarbiyah, Ustaz, daripada guru-guru kita, terutamanya guru-guru yang mursyid. Maka kita mengambil ilmu daripada mereka, dan guru rohani inilah yang selalu mendoakan kita, betul, yang selalu memantau bagaimana amalan-amalan kita dalam usaha itu untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita sisakan untuk masa dalam tanya Ustaz pada pagi ini, kita nak doa sedikit panjang sikit, Ustaz, terutamanya untuk khusus kepada saudara kita yang sedang berjuang di misi Sumut Flotilla ni, Ustaz. Kita doakan untuk akhirannya saya serahkan kepada Fadil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahana rahmatuka narju wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain wa la aqalla min dhalik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami menadah tangan kepadamu ya Allah, bermohon ke hadratmu ya Allah, apalah kiranya ya Allah, Kau ampunkan dosa kami, dosa ibu ayah kami, dosa anak-anak kami, dosa rakan kami. Ya Allah, ya Tuhan, kami bermohon padamu, ya Allah, selamatkanlah saudara-saudara kami di Palestin, di Gaza khususnya, ya Allah. Amin, ya Allah. Mereka lapar, ya Allah, mereka sakit, ya Allah, mereka perlukan bantuan, ya Allah. Permudahkanlah misi Global Sumut Flotilla untuk sampai kepada mereka, ya Allah. Tiada daya upaya kami melainkan hanya padamu, ya Allah, ya Rahman, ya Arhamar Rahimin. Selamatkanlah sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami yang membantu saudara kami di Gaza, ya Allah. Selamatkanlah perjalanan mereka, ya Allah. Permudahkanlah urusan mereka, ya Allah. Luaskanlah rezeki mereka, ya Allah, yang membantu saudara-saudara kami di Palestin, di Gaza, ya Allah, ya Rahman, ya Arhamar Rahimin. Berilah ketabahan yang padu, yang jitu pada mereka, ya Allah, agar mereka dapat bersama dengan saudara seagama kami di Gaza, adik-beradik kami di Gaza, ya Allah, ya Rahman, ya Arhamar Rahimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina ala ardi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina ala ardi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina ala ardi Filastin. Allahumma hariril masjid al-aqsa min al-yahudi al-ghasibin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, para penonton bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi kita ucapkan jazakumullah khair kepada guru kita Fadil Ustaz Muhammad Azri Abdullah atas apa yang telah pun dikongsikan. Kita doakan guru kita dikurniakan afiat, keselamatan, kesejahteraan, ditambahkan ilmu pengetahuan yang baik untuk terus membimbing kita khususnya di Tanya Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Saudara, esok jam dan juga waktu yang sama, Tanyalah Ustaz akan kembali dengan kuasa doa bersama-sama dengan bintang ilmuwan Al-Fadil Ustaz Hanafiah Abdul Malik dan juga sahabat moderator Da'i Hadari di semestinya dalam Tanya Ustaz. Biar tahu jangan keliru, 2 Oktober Ustaz esok, 3 Oktober ulang tahun kelahiran saya Ustaz. Masya-Allah, tabarakallah. Tidak ada insan yang terlebih untuk kita raikan bila menjelangnya hari kelahiran kita melainkan ibu dan ayah kita yang melahir dan membesarkan kita. Kita doakan mudah-mudahan seluruh ibu dan ayah di luar sana diberikan kekuatan, diampunkan segala dosa mereka. Dan para penonton, jangan lupa terus kekal dan menyokong Tanyalah Ustaz. Saudara, dunia biarlah hanya di tangan tetapi di hati jangan. Sehingga berjumpa lagi, ayuh kita tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka untuk minal zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu 'ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad.